Okey, Assalamualaikum. Sebenarnya aku tak sempat nak buat video all new Saga ni, MC3 ni kat depan aku ni. So aku buat macam video sesimpel yang boleh lah. Okey, pertama sekali pengalaman aku dengan bersama Saga ni, aku boleh kata dua kali lah. Pertama, bila waktu aku kecil, kereta pertama ayah aku adalah Proton Saga 1.3 Orion, yang enjin 1.3 4G 13 daripada Mitsubishi, tak silap aku. And memang Mitsubishi lah enjin tu, tapi yang kod dia 4G 13 ke 4G 16, 4G 13 lah, tak silap aku. And then pakai gearbox 5 speed manual. So kalau untuk Saga yang terbaru ni memang tak ada manual lah, totally auto. Dan yang kedua, aku memiliki Saga pada tahun 2020, Saga MC2. So sampai sekarang alhamdulillah masih bersihat, jalan jauh. Range mileage dah 150,000 km. Memang kereta betul-betul lenjang, jalan jauh lah, kereta Proton Saga yang aku tu. So dengan kehadiran kereta terbaru ni, all new Saga ni, platform yang dia improve, platform AMA, walaupun dia dari segi design filosofi dia masih sama macam model MC2, tapi dia berwajah baru, enjin baru, gearbox baru. So dari segi exterior, dari segi luaran dia, lampu dia macam ni lah. Lampu LED, bawah ni tak ada lampu LED, DRL. Disusuli dengan DRL lampu ni, kali dengan logo Rima tu lah, dengan orang kata berwarna chrome kat situ lah. Menampakkan kereta ni lebih berjenis, lebih elegan, lebih sporty lah. Inilah Saga dia. Adalah satu-satunya kereta segmen A compact sedan untuk rakyat marhain. Tapi yang bagusnya, Saga yang terbaru ni semuanya adalah enjin 1.5 IGT. Dia satu-satunya enjin yang lebih berkuasa berbanding dengan Honda City yang terbaru lah. Tapi dia punya horsepower, dia punya PS dia dalam 120 PS. Dia punya torque dia dalam 150 Nm of torque. Enjin modern IGT daripada kerjasama Renault Geely. Inilah enjin 4 silinder, timing chain, bukan timing belt yang macam enjin VVT yang model sebelum ni 1.3 saya pakai tu, S4PH apa benda tahan. Inilah enjin model terbaru. So belakang dia exhaust manifold, depan intake manifold. So bagi aku, kalau dari segi layout enjin dia adalah serviceable. Memang senang nak servis lah. So terutama sekali nak servis dia punya injector, dia punya injector ray dekat sini memang sangat-sangat sesuai lah. Lepas tu dia punya distributorless coil, dia punya daripada Lee & Co. Cuma gearbox dia untuk model premium dia pakai premium saja, dia pakai gearbox CVT Punch. So yang lain-lain daripada standard executive dia pakai 480. So nampak alternator kat sini. Lepas tu dia punya aircon, kita nak servis pun mudah. Dia punya kipas aircon kat sini. Lepas tu dia punya radiator dekat sini. Sangat mudah lah. Dia standard macam layout macam kereta model-model sebelum ni lah. Cuma dia tak ada dia punya stabilizer bar sama yang ada pada Saga MC2. Aku betul lah, sebab dia ikut sekali dengan stabilizer bar ni, tapi ni tak ada. So nak kena pergi kedai Tongweng aksesori ke, pergi Aliong aksesori, nak kena tambah benda tu. So aku lupa satu benda. Untuk Saga yang terbaru ni, dia ada 3 varian. Pertama sekali bermula daripada standard 1.5 IGT, enjin yang sama, gearbox 480 daripada IC, executive enjin sama, gearbox yang sama. Yang itu yang executive. Yang ni yang premier, ni yang paling atas sekali, 1.5 dengan made dengan gearbox CVT daripada Punch. Walau bagaimanapun, untuk yang orang kata ada tongkat ke apa, bagi aku tak ada isu lah. Sebab harga pun dalam nanti esok dia akan umum. Harga semestinya dalam 40, dalam 50,000 macam tu. Tapi dia tak ada insulator sponge. Bagi aku nak kena tambah lah kat kedai Proton ke apa, aksesori pun tak ada masalah. Cuma tayar masih sama 15 inci daripada Atlas, sama macam Saga MC2 juga, daripada Atlas juga. Tapi dia punya design sport ring dia pakai 4 sport. Design dia macam ni, 2 tona, warna macam ala silver dengan warna hitam. So depan
Depan dia pakai BD, belakang masih drum brake. Bagi aku itu standard, itu adalah sinonim dengan motor Sagan kereta Malheng lah. Depan McPherson strap, belakang torsion beam. Bagi aku itu biasa saja. Lepas tu dia ada keyless entry dekat sini, termasuk side mirror, ada lampu LED kat sini. Side mirror pun nampak agak berlain sikit, warna hitam. Lepas tu kita ada PSM RCTA dekat sini sebab dia ada sistem untuk yang model spek, spek yang full spek lah. Ini yang full spek punya aku review. So dia bagi warna, nampak untuk kereta ni dia bagi warna silver dekat sini lah. And then dia bagi apa shark fin antenna berwarna hitam. Lepas tu dia ada bagi warna chrome, sedikit chrome untuk yang model premium. Untuk model executive standard aku tak pasti lagi. Dan inilah dia, paling berbeza sekali lampu lah. Ni pun dia lagi space dia dalam 420 liter, 430 liter. Sama size, sama macam model sebelum ni. Lepas tu dia punya dia punya lampu dia seakan-akan macam Audi e-tron. Nampak itu tulis PROTON. Memang nampak modern lah sikit, sedikit modern. Lepas tu ada diffuser cover dekat sini, sedikit warna hitam dekat sini. Nak bagi cover dia punya bontot ni IGT daripada enjin Sagan. Sagan logo terbaru dia. Untuk kereta aku memang tak ada butan lah, tapi untuk yang terbaru, yang MC2 yang facelift, dia ada. Model dia memang agak besar macam biasa lah. Lepas tu bawah ni dia ada storage dekat sini. Dia sama, dia punya kualiti, dia punya papan ni sama macam MC2 lah. Bagi aku tak pelik lah. Tapi masalah dia kat sini lah masalah dia. Aku rasa masih sama ni. Dia punya frame pun masih sama lagi aku rasa ni. Dia tak ada perubahan lah. Dia frame, dia punya square hollow dia masih sama macam model aku lah, kereta aku ni. Tapi best lah bawa Sagan ni. Okay, dia punya door trim dia ya ada perbezaan sedikit. Ada stiker dekat sini. Lepas tu dia ada power window kat sini warna hitam, semua finishing warna hitam. Lepas tu ada card holders kecil je. Kereta sama tapi yang kursi belakang ni dia boleh lipat. Cuma dia sama macam model MC2 lah, dia lipat habis, lipat semua kursi. Dia tak boleh split 60-40, tak boleh. Aku masuk dalam, aku rasa sama je macam model sebelum ni. Sama je. Cuma dia ada cutting dekat sini. Dia ada cutting sama macam model-model kereta aku. Dia bagi orang kata kaki yang lebih besar. Untuk ruang kaki orang yang lebih panjang lah. Interface dia macam ni, interface sama lagi. Ada 2 USB sama macam kereta aku. Type A sama je. Tak ada beza pun. Tak ada beza, cuma dia ada dia ada hook kat sini. Bagus lah ada hook Kereta aku tak silap aku tak ada kereta aku ni. Okay, untuk door trim yang untuk front passenger ni, dia ada satu card holder kecil kat sini. Lepas tu dia ada macam warna silver ni, warna body dia lah. And then bagi aku sama je. Dia konsep dia sama macam kereta aku jugalah. Sama je. Warna hitam, ni warna hitam, ni pun sama. Cuma Sagan ni yang bagusnya dia punya speaker dia antara segmen A, ni kira Sagan paling sedap lah. Dia punya sound system dia berbanding dengan Beza lah. Beza tak sedap kalau sound system dia. Sagan yang sedap. Okay, mari kita duduk lah. Tapi difahamkan di kursi dia memang agak nipis lah. Dia punya untuk premium dia bagi seat kulit. Pertama sekali dia bagi instrument panel, push start button dekat sini, ada pedal dekat sini. Dia warna hitam je, tak ada masalah. Lepas tu control dia punya power window dekat sini. Lepas tu brightness level lampu sama macam IV. Dia letak dekat sini. Tapi dia letak sini, dia bukan letak dekat sini tapi bagus, okey lah. Aku boleh terima lah push start button dekat sini. Tapi yang tak bestnya, 2 card holder ni dia sengit macam ni. Aku rasa sebab dia makan ruang aku rasa. Yang model sebelum ni dia serit macam ni. So jadi masalah untuk yang kad macam kad kopi yang besar-besar tak boleh. Sebab tu dia buat sengit macam ni.
Lepas tu dia ni lagi apa? Ada CVT, PRN, DS kat sini. Lepas tu dia ada physical button. Macam biasa sama je. Aircon macam dia pakai tombol macam ni. Lebih premium. Aircon design berbentuk bentuk oblong macam ni. Ni pun ada set cheers kat sini. Glove box. Glove box dah rosak. Ui, bapak dah rosak glove box tak mau duduk kat sini. So sini ada Apple CarPlay dan Android Auto dekat sini. Lepas tu dia punya display ni jangan awak expect sama macam BYD Auto 2, BYD Auto 3, kereta-kereta EV tak. Dia macam display dia makan TFT lebih kurang macam tu je. Sekejap Oh tak boleh. Ya boleh. Okey lah. Okey. Nanti sama macam sangat aku nak buka hook depan kat sini. Lepas tu okey lah. Okey lah. Ada lampu kat sini sama macam Saga MC2, Saga lama, masih sama. Masih sama. Lepas tu dia ada beza, dia ada sistem lah. Nanti aku akan list lah dia punya ada sistem. Yang penting sekali untuk kereta ni anda wajib kena test drive dulu bermula esok lah. Sebab dia akan umumkan harga rasmi yang sebenar lah. Termasuk harga burung terawal, aku tak tahu harga berapa. Tapi dianggarkan harga dalam bawah 52,000 sehingga dalam harga dalam 40,000 macam tu lah. Nanti kita akan saksikan lah perasmian daripada Proton rasmi So bagi aku untuk kereta ni, untuk segmen A compact ni, perbezaan paling besar pertama enjin lah. Enjin model terbaru kerjasama Renault dengan Geely 1.5 IGT. Dia enjin yang dia punya sistem orang kata 2 VVTi sama macam kata Pro 2 Beza. Bukan sama lah, dia punya konsep teknologi sama bahkan lebih baik berbanding dengan Pro 2 Beza. Lepas tu dia enjin yang sama macam 1.5 IGT pada Proton S50 yang terbaru, cuma dia tak ada turbo lah. Macam tu. Yang kedua gearbox dia gearbox dia bagi aku dia ada, untuk model aku dia pakai Hyundai lah. Untuk model aku 2020. Untuk yang ni dia pakai 480 IC, ataupun untuk yang paling premium dia pakai gearbox CVT daripada Punch. Masih tak sikit-sikit lagi lah. So itu sajalah bagi aku. Kalau untuk aku, untuk kes aku ni, aku rela ambil yang 480 lah. Aku sangat-sangat benci kereta CVT. Tetapi pilihan di tangan korang lah. Bagaimana? Bagi aku it's the good move lah daripada Proton menghasilkan orang kata Proton Saga. Cuma sebolehnya Saga kalau boleh kena buat satu rangka pembaharuan 1% lah. Sebab ni aku tengok pun structure pun lebih kurang sama macam Saga MC2 lah dari segi design dan sebagainya lah. So itu saja daripada komen aku. So lawalah Proton Saga ni yang terbaru ni. Okay, Assalamualaikum.